Saya pun dulu terkilaf. Pasal saya tak nampak ni. Saya ingin menerangkan bahawa Kampung Sungai Baru tidak termasuk dalam kawasan MAS. Ia adalah tanah Rizal Melayu, iaitu Malay Agricultural Settlement. Tanah ni sebenarnya di Kampung Baru ni, tanah ni di Sungai Baru ni adalah sebahagian daripada enclave yang telah diluluskan waktu zaman resident British dulu, 1932. British resident bagi on 16 February 1932. 1932, belum merdeka kita. Dia gazetkan the entire enclave Kampung Baru tu sebagai kawasan penempatan untuk orang Melayu. Mass Agriculture Settlement. Dia tulis dalam akta tu, dia ada lebih kurang dalam 220 ekar, more or less dalam akta tu. Kemudian apa berlaku? Dia bagi MAS, Malay Agriculture Settlement, ada satu badan yang kawal selia tu. Jadi orang Melayu duduklah kat situ. Waktu itu Sungai Baru ada. Tetapi Sungai Baru tu masa tu sungai, tepi sungai. Jadi tak adalah lot-lot diberi. Jadi apabila sungai tu dibesarkan dan dia tolak luruskan sungai tu, maka tanah-tanah tu yang dulu sungai dah jadi tanah biasa. Bila tak ada biasa, kerajaan Selangor pada ketika itu, masa tu belum ada wilayah, beritahu bahawa tindak ada balance tanah-tanah ni, why don't buat rumah flat, PKNS. Sebab kalau nak bagi lot, ramai orang Melayu nak datang duduk kat Kampung Baru pada ketika itu. Jadi maka dia orang buatlah rumah flat. Jadilah rumah flat tu 264 unit ke berapa, lebih kurang macam tu. Jadi semua orang duduk kat situ, PKNS. Pada ketika itu, kerajaan negeri Selangor, saya dipahamkan sebelum Kuala Lumpur wujud, mereka pun dah gazetkan tanah tu, dia dah buat keputusan dalam esko dia, esko tanah dia, bahawa dia kata tanah-tanah ni semua tanah-tanah Melayu. Macam yang sebelah, yang the whole, pasal dia entire enclave. Sungai sampai tu dia sekali. Tapi masalah dia, bila wilayah ni diwujudkan, maka keputusan yang dibuat oleh state kerajaan di Selangor ni, yang diberitahu kepada saya, tidak dapat digazetkan atau somewhere orang terlupa nak gazet. Dia terlupa nak gazet, jadi Kuala Lumpur ni diambil alih oleh federal. Jadi tengok rumah PKNS, lepas tu ada baki-baki tu dia buat rumah teres, okey lah. Masalah dia, sekarang bila buat redevelopment ni berlaku. Orang pun petikan, ini bukan Melayu. Saya pun dulu terkilaf. Pasal saya tak nampak ni. Pasal apa saya tersilap? Sebab saya tanya Mas yang jaga Kampung Baru tu pun cakap bahawa Sungai Baru ni dia tak masuk dalam MAS. Pasal dia leasehold. Yang 880 lot, Ausal tu semua freehold. Yang ini bukan. Dan tapi bila saya tampak benda ni, saya cannot be. Sebab tu saya cakap, oleh kerana kita dah tak boleh reverse benda ni, jadi kita minta developer ni buat rumah yang orang Melayu saja boleh beli. Kalau dia rasa ada orang Melayu beli 700,000, dia buatlah. Kalau 600,000 buatlah. Tapi kalau dia tak boleh jual kepada orang Melayu, waktu tu orang Melayu tak mampu, dia tak boleh dapat exemption macam mana tanah-tanah di kawasan lain. Pasal tanah ini adalah tanah anugerah oleh Sultan Selangor. Diberi pada tahun 1900, 125 tahun dulu. Nampak tak? Itu nak kena faham.